Antara abah dengan Omar mana kau paling sayang? Okey, abang ni Koba boleh rakam untuk kenangan. Kenangan kedai ni dan kenangan family ya. Okey, assalamualaikum abang kita. Abang kita daripada mana? Jolabu Mangai. Mana tabuh Jolabu? Di Botang. Merengkeh tak ni bukit tu. Datang ni. Okey, ni ada sepenuh apa ni? Anak beranak ni. Ada birthday ke? Memang saja nak makan lah. Okey, ni akak kita. Akak pun orang Jolabu yo. Ingatkan ada orang jauh orang nikah dengan orang Jolabu. Okey, akak kita ada apa ni? Kita review sikit. Kita kuih tiaw udang kerang. Abang kita Chicken grill. macam orang London abang kita. Hui, okey ni. Anak nombor apa ni? Nombor ompek apa tu? Nasi goreng ayam. Ni sama yo. Anak nombor 2. Ni adik kita. Anak nombor 5. Anak nombor 5. Ada ompek ni. Seorang saja ni. Sama macam mak ni ya. Nasi goreng ayam. Okey, ni Real Madrid ni anak nombor apa? Anak nombor 3. Jadi kita tanyalah sebab hari ni kau yang paling tua, Acik nak tanya kau. Antara abah dengan Omar mana kau paling sayang? Bila dua-dua lah. Kau pandai kau kan? Kau play safe pandai kau kan? Okey, ini Real Madrid Acik nak tanya. Dok kat mana sekarang ni? Kat mana? Kau makan kat mana ni? Kat Bahau. Apa nama kedai? Hatta. Kedai Hatta. Okey, kalau nak video kenangan ni, mana nak dapat? Lepas Acik edit ni, lepas tu nak ambil video ni kat mana? Nak tengok balik. Nak tengok balik kau, nak download balik kau kat mana? Dok kat TikTok ataupun Facebook ataupun YouTube Kedai Hatta. Okey, search Kedai Hatta ni, boleh tengok balik lah kenangan. Okey, terima kasih orang Jolabu. Assalamualaikum. Alhamdulillah.